Mama nak suap juga. Abang pun nak juga. Sekejap ya. Mama, kenapa hari-hari kita makan nasi lemak je? Lauk lain tak ada ke? Alan teringin dia nak makan sedap-sedap. Buat masa sekarang, kita makan yang ni dulu ya. Nanti kalau Mama ada duit, kita makan sedap-sedap. Timah, ikut aku ke dapur kejap. Sekejap lah, kan Timah tengah suap budak-budak ni. Dah besar panjang pun suruh orang suap makan. Hoi Timah, kau pepat ke? Kau bagi aku duit sikit, aku nak keluar ada kerja. Duit apa bang? Meniaga hari ni bukan laku sangat. Apa pun, bagi je lah. Abang bukan ada kerja pun, hari-hari minta duit. Ingat Timah tak tahu ke? Abang pergi menagih dadah kat kampung sebelah. Kau jaga sikit mulut kau. Berani kau tuduh laki kau ni penagih. Semua orang kampung dah bercakap tentang abang lah. Takkan Timah nak diam je. Kau lebih percaya cakap orang kampung dari laki kau. Aku tak kira, aku nak duit tu sekarang juga. Mana kau sembunyikan duit tu? Mana duit tu cakap? Jangan main ngaku, mana duit tu? Aku kau suruh kat sini nak dia, fair? Cukuplah tu, habis rosak barang kita nanti. Kau bagi duit tu sekarang kat aku. Boy! Jauh, sakit! Aku tanya mana duit tu? Tak ada, tolong! Jangan tipu, ini dia. Jangan ambil itu untuk keluarga! Duit tu untuk modal jual esok. Lepaskan, aku tak boleh bagi. Tolonglah, aku mohon. Jom, aku dah cakap tak boleh. Dia tak boleh. Aku dah buat macam ni. Mama, ni ada duit shilling abang kutip kat dalam rumah kita. Boleh Mama buat modal esok? Kau jual apa ni Timah? Sikit je aku tengok. Dah tak laku ke nasi lemak kau ni? Aku tak berapa sihat sikit hari ni. Sebab tu aku buat sikit hari ni. Yelah tu, sakitlah konon. Padahal duit bagi dekat laki dia yang penagih dadah tu. Buang masa je kat sini. Jom pergi kedai Odah. Macam-macam ada kat situ. Dia ingat orang tak tahu ke yang laki dia tu penagih? Betul, dia tu pandai sembunyi tapi semua orang tahu. Memanglah mulut murah sangat. Wah, tengah bersembang Pak Leman dengan Mak Yah ni nak pergi mana? Bawa motor laju-laju. Kami nak ke rumah Timah nak bagi zakat padi. Nak bagi zakat dekat Timah, lebih baik jangan. Nanti dia bagi semua duit tu kat laki dia yang penagih dadah tu. Astaghfirullahalazim. Jangan bersangka buruk macam tu. Kita semua tak tahu kisah hidup dia anak beranak macam mana. Terpulanglah pada Pak Leman. Kami dah bagi tahu dah. Jangan nyesal nanti, sudahlah.
Kalau macam tu tak apalah, kami gerak dulu. Assalamualaikum, Timah. Waalaikumsalam Pak Leman dengan Mak Yah. Jualan kau hari ni macam mana, Timah? Okey tak? Alhamdulillah, macam ni lah adat niaga, ada pasang surut. Kami tak boleh lama ni, kami nak bagi duit zakat dekat kau. Alhamdulillah, saya terima zakat ini. Sekap, ni saya sedekah nasi lemak saya dekat Pak Leman dan Mak Yah. Tak payahlah, kau kan tengah berniaga. Tak apa, dah rezeki saya, Pak Leman dengan Mak Yah hari ni. Tak apalah, Timah. Kami balik dulu ya. Pak Leman datang bagi apa dekat kau? Kau bagi kat aku sekarang. Mana ada Pak Leman bagi apa? Kau ingat aku buta? Jangan! Tolong! Sakit! Allah! Tolong! Aku paling pantang kalau orang cakap bohong. Mak! Jangan bohong lagi. Kau buat lagi, mati kau! Kau dengar sini, esok ada orang datang ambil kau jadi pelayan kat klub malam. Cara tu je boleh dapat duit. Aku nak keluar sekejap. Kau ingat apa aku pesan tadi? Kalau tak, aku jual budak-budak ni. Macam mana? Kau dah cakap dengan bini kau ke pasal kerja tu? Ye, sudah. Cepat, jalan laju sikit, ayah marah nanti. Kenapa, Mak? Tak apa, ikut mak je, jangan bising. Pandang jalan, kalau ayah nampak habis cerita. Mak, ada orang ke belakang? Shh, jangan tengok, jalan terus. Mak! Bapak! Ya Allah, Timah, kenapa ni? Kenapa kau dengan anak-anak kau nampak takut sangat ni? Abang Mat ketagihan dadah. Habis duit Mah dia ambil. Dia biar paksa Mah jadi pelacur. Ayah ambil semua duit Mama. Lepas tu hari-hari Mama kena pukul. Astaghfirullahalazim. Kesiannya dekat anak dengan cucu aku. Kenapa kau tak pernah cerita dekat kami? Mah dah tak tahan hidup macam ni. Mah dah takut nak balik kat rumah tu dengan anak-anak. Buat masa sekarang, kau dengan budak-budak ni tinggallah kat sini. Kau tu anak kami, bukan orang lain. Timah! Lebih baik kau keluar sekarang! Kalau tidak, aku bakar rumah ni! Dekatlah kau ni! Kau mari sini! Biar aku ajar kau! Dekat! Kau! Lepaskan dia sekarang! Diam! Jangan cuba lari lagi! Lepaskan dia baru! Kau ikut cakap lah! Letak senjata tu! Kita boleh selesaikan! Undur semua! Kalau kau tak ikut cakap aku, pecah kepala kau! Aku sanggup mati bila dipaksa kerja macam tu. Kau sanggup mati? Baik, kalau itu Maumi! Alah, jangan buat Mama lagi. Cukuplah kau buat anak aku menderita. Kalau nak tembak, tembak je abang. Asalkan Mama selamat.
Ayah, tu jangan. Bangunlah ayah. Aku menyesal anak. Aku bersalah sangat. Ayah, kita semua maafkan ayah. Mi, ampunilah aku. Ku tempuhi lorong yang Maafkan ayah. Maafkan ayah. mencari sinar yang Maafkan Abang Timah, sepatutnya abang tak ambil barang terlarang tu. Kalau ini hukumannya abang reda. kegelapanku. Ku percaya nanti suatu masa sang surya akan menyinar jua, membawa harapan yang menggunung bersamanya. Engkau tiba bagaikan pelangi, tak bercahaya namun kau berseri, tapi cukup menghiburkan hati ini. Seharian waktu bersamamu tak terasa saat yang berlalu, bagaikan pelangi petang kau kan pasti pergi jua. Engkau tiba bagaikan pelangi, tak bercahaya namun kau berseri, tapi cukup menghiburkan hati ini. Seharian waktu bersamamu tak terasa saat yang berlalu, bagaikan pelangi petang kau kan pasti pergi jua.